Okey, dalam kajian saya lah, setiap hidung manusia ni akan berubah tau. Bila dari kecil dia macam berubah tau. Dari dia, contoh dari dia tak, dia kalau mancung dari kecil, dia akan mancung sampai besar tau. Okey, dari besar, dia besar dia mancung tau. Tapi kalau dia pesek, dia akan ubah sikit tau hidung tu. Dari pesek tu jadi mancung sikit tau. Macam tu lah hidung dia. Okey, tapi kalau hidung dia macam tak cukup bawah, macam ni, terkemek ni, dia jadi hidung dia takkan jadi elok lah. Akan macam tu juga sampai besar, sampai kecil, sampai besar. Kalau nak berubah pun ikut takdir Tuhan lah. Boleh berubah sikit tapi tak banyak lah. Hidung ni orang kata dia macam tulak bermain dengan apa? Ketumbuhan besaran. Okey. Dia main bertumbuh besaran. Kalau dia nak tinggi lah. Kalau nak rendah lah. Kalau cukup lah. Tak cukup lah. Dia main tu pesek. Dia pesek pun macam tu lah. Nak cukup, tak mau cukup, tak cukup lah. Macam tu. Bak hidung ni, hidung ni elok, orang kata macam dia macam bagi kita terampil bagi elok lagi lah. Tak segan dengan pelapan orang. Macam tu lah. Tapi takdir lah, semua takdir lah. Orang kata takdir lah. Bukannya kita kata tak ada takdir lah. Semua takdir. Semua tu takdir. Tapi boleh ubah sikit dengan perkahwinan yang elok lah. Dan cari sempurna elok. Boleh ubah takdir tu. Okey. Bukan tak boleh ubah takdir tu. Semua boleh ubah. Pulanglah pada awak. Awak jangan kahwin ikut macam takdir yang tak elok lah. Awak jangan macam tu. Awak kena pilih yang elok punya. Untuk masa depan anak awak sendiri. Nanti masa depan anak awak akan berubah. Lepas tu dia jadi macam elok lah. Dia jadi sempurna. Macam tu lah. Takdir saya pun tak berapa elok sangat. Tapi saya syukurlah hidung saya elok. Kan? Hidung saya pesek elok. Okey. Macam tu lah. Tapi takdir, semua takdir lah. Saya bagi tahu takdir. Okey, bye bye.